tak suara saya? Okay, korang semangat lagi tak? Semangat. Kalau semangat, kalau akak cakap hurra, korang cakap hurra. Boleh? Hurra? Hurra? Nice, mantap. Okay, jadinya hari ni akak dengan abang ni datang, kita orang nak present tentang perbezaan kewangan Islam dan juga kewangan konvensional. Tapi macam tak elok lah kalau kita orang jump into isi tanpa perkenalkan diri kita orang dulu kan. Okay, nama akak nak Alia Christina. Korang boleh panggil akak Alia. Kalau abang ni pula? Nama, dengar tak? Nama abang Wan Arif. Boleh panggil Abang Wan lah, senang. Kalau nak manja-manja boleh je panggil dia Abu Weh. Okay je. Okay, next. Okay, jadi apa itu kewangan Islam? Kewangan Islam ni kita tak payahlah macam fokus pada slide sangat. Kewangan Islam ni dia adalah apa-apa transaksi ataupun urus niaga yang patuh syariah. Contohnya apa? Macam adik-adik dengar sebelum ni kan, tak ada unsur riba, gharar dan juga maisir. Sebab apa? Sebab benda tu menindas kita. Jadi dalam kewangan Islam ni kita tak ajar benda tu. Sebab apa? Contoh kalau kita nak makan, kita mesti makan makanan yang sebab apa? Sebab benda tu akan jadi darah daging. Bila jadi darah daging, kita nak benda tu ya, pandai. Sama lah dengan kewangan Islam. Apa-apa transaksi mestilah berkat. Okay, kewangan konvensional. Okay, berbeza pula dengan kewangan konvensional. Kewangan konvensional dia mementingkan keuntungan. Maksudnya kalau kita pinjam duit daripada bank akan kenakan apa kat kita? Denda ataupun kita panggil faedah. Sama juga kalau kita pinjam alung, diorang kenakan apa? Bunga. Itulah maksudnya dekat kewangan konvensional. Jadi kewangan konvensional ni dia menindas kita secara tak langsung, secara kita tak nampak. Berbeza pula dengan kewangan konvensional. Kewangan Islam. Kewangan Islam ni dia pentingkan susah senang sama-sama. Macam korang belajar BM kan, perumpamaan kalau susah senang sama-sama apa? Contoh satu. Berat sama dipikul. Mantap. Okay, next. Okay, ini contoh perbankan konvensional. Okay, korang mesti tahu kan bank dekat Malaysia. Cuba bagi contoh bank dekat Malaysia. Apa yang ada? Maybank. Lagi? Yang perempuan tak dengar. RSB. Nampak? Okay, semua tu betul. Kat sini tak ada yang salah. Okay, tapi yang ni akak bagi yang rare yang korang jarang dengar kat Malaysia. Contohnya apa? JP Morgan Chase, Citibank, GS Bank, Bangkok Bank. Untuk orang perbankan Islam, mana korang dengar bank Islam? Sebab tu memang paling general lah kat sini. Tapi ada juga yang lain, contohnya Kuwait, Bank Muamalat dan juga RSB. Okey, tadi yang adik-adik cakap tadi betul, Maybank, RSB, tapi sebenarnya dia dikategorikan di bawah perbankan dual, which is dia ada dua-dua, konvensional dan juga Islamik. Contohnya Maybank dan Maybank Islamik. Sebab tu kalau kita ada transaksi, dia ada Maybank 2U dengan Maybank 2E. Maksudnya dia perbankan dual. Ni yang contoh korang jarang dengar lah, Standard Chartered dan juga Standard Chartered tadi. Kita jadi penakak, kita pas ke abang kita. Okay, dah dengar akak ni present kan, nama-nama bank segala bagai. Okay, now abang nak terangkan perbezaan prinsip asas kewangan konvensional, kewangan umum dengan kewangan Islam. Next. Benda? Apa benda tu? Okay, jom kita tengok. Jom kita beza dia. Okay. Beza dia kita tengok akta. Akta ni apa? Akta ni benda sesuatu perjanjian digunakan untuk diorang buka perkhidmatan ni. Contoh, kewangan Islam digunakan Akta Perkhidmatan Keuangan Islam 2013 untuk dibuka. Manakala kalau konvensional, dia buka perkhidmatan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 je. Ada dia punya terma dan syarat tersendiri. Okey, kita tengok konsep dia pula. Kita tahu konsep konvensional, dia gunakan konsep pinjaman tau. Yang kita tahu, ambil duit, hutang. Ambil duit, dikenakan apa? Bunga, yes. Okay, tapi kalau prinsip syariah, siapa sini suka motor awak suku? Apa suka motor apa? Suka motor apa? Oh, V8. V8 10,000 kan? Nak. Okay, V8 harga sekarang berapa? 9,500, betul tak? Okay, kalau guna prinsip konvensional, dia akan bayar terus motor tu, and then adik-adik kena bayar banyak lebih lah. Which is benda tu bunga, kita akan dipanggil sebagai riba. Tapi kalau kewangan konvensional, kewangan Islam tak akan beli motor tu, and then motor tu kepunyaan kewangan Islam tu sendiri, adik kira beli dengan diorang. Nanti diorang akan letak harga, which is harga tu adalah memberi keuntungan dekat diorang, dan untuk adik-adik boleh bayar bulan-bulan. Boleh dapat V8 tak? Dia beli dulu motornya, lepas tu adik beli dengan bank.
Jadi dia akan, bank tu akan dapat untung, adik-adik boleh dapat orang cakap satu transaksi ataupun orang cakap pembelian yang halal lah, yang memang tak haram lah. Macam tu. Okay, next. Okay, next kita tengok. Kalau adik-adik bayar, contoh adik-adik loan 2 tahun lah, 3 tahun lah, 3 tahun lah. Lepas tu adik-adik cakap, oh banyak duit, 2 bulan setengah adik-adik nak settlekan hutang tu kan. Apa yang beza kedua-dua bank ni akan bagi? Kita tengok. Kewangan konvensional. Adik-adik dah bayar awal tau, tapi adik-adik dikenakan denda. Dah bayar duit VH 9,500, ada faedah lagi. Adik bayar awal, tiba-tiba kena lagi kena lagi denda. Kena bayar lagi. Tapi kalau kewangan Islam ni, adik-adik bayar awal harga 9,500, adik-adik bayar 10,000, tiba-tiba adik-adik bayar awal, adik dapat lebih lagi RM200 yang diorang akan bagi. Untung tak? V8 dapat, duit pun dapat, betul tak? Okay, next. No. Stay. Okay, charge lewat bayar. Adik lewat bayar macam along kan. Lewat bayar apa yang dia buat? Duit macam melambung tinggi kan. Lebih kurang dengan kewangan konvensional, dia dikenakan faedah terkompau. Faedah terkompau ni apa? Faedah terkompau ni dah lah adik dikenakan faedah bunga. Lepas tu tiba-tiba adik lewat bayar, kena bayar lagi lebih. Memang rugi kan. Apa lah. Lepas tu tapi kalau kewangan Islam, dia akan digunakan sebagai istilah ta'wid. Ta'wid tu apa? Ta'wid tu adalah istilah untuk adik-adik bayar lewat ganti rugi lah sikit kan. Sama-sama nak untung jugalah kewangan Islam. Sebab tu halal. Next. Okay, contoh situasi lain. Siapa ada guna iPhone? Abang guna iPhone? Okay. Okay. Dia next. Okay. Apple Care ni apa? Apple Care ni contoh adik-adik beli iPhone kan. Adik beli iPhone and then tiba-tiba warranty adik-adik habis. Apple Care ni adik boleh bayar untuk adik sambung warranty. Pokok pecah ke, masuk air ke kan. Tetapi benda ni tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab fatwa dikeluarkan. Dia cakap apa? Benda-benda yang ni, yang sambung bayar orang cakap warranty ni, dia menggunakan konsep gharar. Gharar tu apa pula? Gharar ni macam benda yang tak pasti. Adik-adik dah tak tahu esok jadi apa tak lagi setahun, betul tak? Tiba-tiba full rosak ke apa ke. Tapi tiba-tiba adik kena bayar. Jadi benda tu haram lah di sisi kewangan Islam. Next. Forex. Siapa tahu forex? Tak tahu forex? Tak forex? Trade. Kenapa trade haram? Sebab trade ni forex ni sebab saham benda yang kita tak nampak. Adik tak boleh keluarkan tiba-tiba dah masuk 1,000, adik tak tahu pun beli apa, tiba-tiba duit naik, betul tak? Jadi benda tu haram lah di sisi kewangan Islam. Next. Okay. Adik-adik dah dengar kan kami borak kan tadi kan? Kita dah kacik yang tadi kan. Kita dah kacik lah. Kacik pun dia muak. Okay, jadi kat grup kita orang broker. Jadinya permainan kat grup kita orang, yang pertama respon, yang kedua menyasari. So kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya ke ataupun nak tahu lebih lanjut ke, datang ke grup kita orang. Main game dulu. Pemain game dulu, kita ada hadiah yang best di kita orang. Okay? Nanti dah tanya kat belakang. Belakang sekali Okay. Itu je daripada kita orang. Sekian, terima kasih. Why?